Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hurul Ainul Mardiah dalam laporan khas sempena sambutan Hari Guru. Hari Guru disambut pada 16 Mei setiap tahun sebagai tanda penghargaan kepada insan yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan membentuk generasi masa depan. Di sekolah kami, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan bagi meraikan guru-guru. Antaranya, termasuk persembahan pelajar, penyampaian hadiah serta acara sukaneka yang melibatkan guru dan murid. Sambutan ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar, malah memberi peluang kepada murid untuk menghargai pengorbanan dan usaha para guru. Diharapkan sambutan seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang sebagai tanda penghormatan kepada guru-guru yang telah banyak berjasa. Saya, Hurul Ainul Mardiah, melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Jalan Muara Tuang. Sekian, terima kasih. Cikgu. Ya. Assalamualaikum cikgu dan selamat Hari Guru. Selamat Guru. Apakah perasaan cikgu apabila menyambut Hari Guru pada setiap tahun? Perasaan saya berasa sungguh gembira kerana sebagai seorang guru, jasa kami dihargai oleh seluruh warga sekolah. Selamat pagi cikgu. Hai, selamat pagi Firas. Mengapakah sambutan Hari Guru penting untuk cikgu? Bagi saya sambutan Hari Guru ni penting kepada cikgu sebab dia sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan pengorbanan cikgu semasa dia berkhidmat di sekolah lah. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasih